Okay, what's up guys, hari ni nak bawa korang menyelam jersey dekat sini, dekat KL. Tengok jersey apa yang menarik kat sini. Okay, let's go. Okay, dekat space yang pertama ada banyak sangat Adidas vintage. Ni yang paling rare lah, 1996 rasa. Tapi paling menarik ni, member ni pegang jersey goalkeeper Api. Antara collection yang rare lah, sebab saya last time tengok ribu-ribu juga harga dia. Dan kawan dia tengah pegang jersey Schmeichel Manchester United 99. Saya elak sikit, railing ni ada nampak jersey France 98. Ni penjaring gol terakhir pada final Emmanuel Petit. Kalau jersey keeper Api tu dah kira rare, ni pun paling rare ni, tahun 1996 tak silap. Kemudian ada jersey Iraq yang ni dipakai oleh Yunis Mahmud. Ni kapten yang memenangi Piala Asia di Malaysia, kalau korang ingat lah. Di sini kalau digayakan pada World Cup ni memang ngam lah, sebab ni time ni US adalah host. Kemudian ada jersey pada kelab Premier League. Semua long sleeve, memang best lah. Tapi ni rare ada jersey goalkeeper Selangor Kronos. Ni tak tahu siapa, maybe Azmin Azram, maybe Azli Syam. So kalau korang nak tahu event ni kat mana, boleh komen nak dan follow akaun Goliga. Okay, thank you guys.